Pernah suatu ketika, sudah pun menjadi sinonim bagi peniaga-peniaga wanita Kelantan memakai barang-barang kemas sampai ke lengan. Gelang-gelang emas yang dipakai peniaga tersebut sebenarnya bukannya sekadar perhiasan, tetapi itulah simpanan dan juga modal pusingan perniagaan mereka. Apabila mereka memerlukan duit untuk berniaga, mereka akan memajak emas tersebut di pusat pajak gadai untuk mendapatkan pinjaman segera. Selesai urus niaga, mereka akan menebus balik emas tersebut, maka emas mereka dapat balik berserta dengan keuntungan tunai hasil daripada urus niaga. Dan yang paling penting, duit modal mereka tidak bocor sebab ianya dalam bentuk emas. Kaedah ini juga dapat menyelesaikan masalah pinjaman jangka pendek. Kerana kebiasaannya, pinjaman bank memerlukan tempoh minimum 2 tahun sedangkan mereka cuma perlukan duit hanya untuk beberapa bulan sahaja. Walaupun pinjaman dapat diselesaikan awal, ianya tetap merugikan kerana ansuran pinjaman pada peringkat awal banyak untuk membayar cas interest sahaja. Jadi agak sukar untuk membuat anggaran kos yang sebenar pinjaman untuk dimasukkan ke dalam kos sesuatu projek. Berbeza dengan cas Aurah Nur, ianya lebih mudah kerana ia dikira secara bulanan, iaitu sekitar 1 hingga 1.5% sebulan dari nilai pinjaman. Dengan ini, kiraan modal berserta cas Aurah Nur dapat dimasukkan terus ke dalam kos sesuatu projek. Jadi, peniaga yang menyimpan emas sebagai modal pusingan perniagaan sebenarnya mereka lebih untung dan stabil kerana mempunyai simpanan yang lebih kukuh. Semoga perkongsian saya ini bermanfaat dan boleh follow saya untuk info lanjut tentang emas.